Hai guys, hari ni kita masak sup telur dengan pindang bendir. Tumis sampai bawang dah naik bau. Masukkan air. Kita masukkan air berapa banyak yang nak letak. Masukkan air lagi, kalau macam saya suka letak dulu bahan-bahan dia awal-awal letak Ajinomoto. Letak garam. Lepas tu letak stok ayam. Serbuk ayam. Nak bagi dia manis. Lepas tu kita kacau sampai dia dah mendidih, baru kita letak telur. Kita dah mendidih, kita masuk telur satu. Masuk lagi telur. Letaklah mana-mana nak letak ya. Okey, last telur. Okey. Lepas tu yang penting dapur ni kena kasih clean. Sakit mata memandang bila kita tak lap dia. Lepas tu kita tunggu kuah dia mendidih. Kita punya bendir pindang pun dah siap. Tinggal untuk dimakan saja.